Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq an-nasiril haq bil haq al-hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah ma syaa Allah la quwwata illa billah. Ma syaa Allah, kullu ni'matin minallahi ma syaa Allah. Al-khairu kulluhu biyadihillahi ma syaa Allah. La yusrifu as-su'a illa Allah ma syaa Allah wa ba'd. Terima kasih Kursi Majlis Al-Fadhil Ustaz Cikgu Soekarno. Bersama JK Pak Si, Allahumma salli ala Muhammad, para pimpinan masyarakat, alim ulama, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya saya mengucapkan syukur ke Hadrat Ilahi. Ini merupakan kali kedua saya mengisi slot kuliah Pak Si di Darul Hadis Tok Kelin. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memanjangkan umur usia kita, dan mudah-mudahan Allah taala masih lagi memberi keizinan kepada kita untuk sama-sama kita menyambut Ramadan 1435 Hijrah yang barangkali akan tunggu dalam lebih kurang 3 minggu lagi lah. Hari ini tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, hari ini 9 Syaban. Jadi ada lagi 21 hari untuk masuk Ramadan. Sedar ataupun tidak, ataupun Allahumma salli ala Muhammad, di zaman yang kita disibukkan dengan dunia, orang sudah tidak memperhatikan betapa pentingnya bulan Ramadan. Tuan-tuan rasa ke tak rasa? Wallahu ta'ala a'lam. Ke rasa Ramadan jauh lagi? Kau duk bilang hari ya, countdown, sebagaimana orang muda duk bilang hari nak sambut tahun baru. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan puan-puan dikasihi rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sentiasa mendoakan, dan barangkali saya rasa dan saya yakin tuan-tuan puan-puan sudah menghafal doanya. Doa ini telah disebut oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini doa yang masyhur yang disebut oleh para alim ulama. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan doa tersebut apabila masuk bulannya bulan Rajab. Tak pernah meninggalkan doa tersebut. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kehidupan kami di dalam bulan Rajab, ya Allah. Kau berkatilah kehidupan kami di dalam bulan Sya'ban. Dan ya Allah, ya Tuhan kami, kau sampaikanlah kami di dalam bulan Ramadan. Betapa pentingnya Nabi kita mengajar kepada kita untuk melazimi doa tersebut. Mudah-mudahan dengan doa tersebut menjadi bantuan kita dengan Allah Ta'ala, dengan berkat doa yang Nabi pernah lantunkan sampai umur kita di dalam bulan Ramadan. Kalaupun Allah Ta'ala nak ambil nyawa kita, tuan-tuan puan-puan yang kasih rahmati oleh Allah Ta'ala, biarlah ambil lepas daripada Ramadan, ataupun ambil dalam Ramadan. Jadi barangkali saya pernah sebut di sini,
Kita ni nak mati, kita boleh minta kepada Allah. Macam mana kita nak mati? Kita nak mati dalam keadaan bagaimana? Kita berdoa dan minta kepada Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan usia kita untuk sempat masuk di dalam Ramadan 1435 Hijrah bersamaan dengan 2 tahun 2014 Masihi. Jadi tuan-tuan perempuan yang dikasihi rahmati oleh Allah Ta'ala, barangkali orang ramai kalau berdoa tu, ya Allah, biarlah tahun ni sempat raya, kan? Biarlah sempat raya. Ya Allah, bagilah dan raya tahun ni. Baju beli dah, sepasang semua anak beranak sekali dengan Tok Wan. Beli siap dah, lansiak dah, serika siap dah, buh lah mari tunggu nak raya. Jadi tuan-tuan perempuan yang dikasihi rahmati oleh Allah Ta'ala, kita kena ubah tersebut. Mudah-mudahan puasa tahun ini, puasa kita yang lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Kita buatlah sebagai macam mana pun kita pulunlah, buatlah. Sebab itu tuan-tuan perempuan yang dikasihi rahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala memberikan Ramadan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun bulan Ramadan tidak masyhur pada zaman umat-umat yang terdahulu. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Di sisi Allah Ta'ala ni ada 12 bulan. Hari yang diciptakan 7 langit dan juga bumi. Minha sebahagiannya arba'atun hurum. Yang masyhurnya pada zaman-zaman dahulu 4 bulan sahaja tuan-tuan. Bulan Rajab yang telah kita lalui, bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah dan juga Muharram. Ini 4 bulan haram yang masyhur di kalangan bangsa Arab sebelum datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Ramadan itu menjadi masyhur. Terkenal umat Muhammad dengan Ramadan. Dalam bulan Ramadan lah Allah Ta'ala memberi keluasan rahmatnya kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi rahmati oleh Allah Ta'ala, bagaimana persiapan kita untuk menyambut Ramadan tahun ni? Macam mana persiapan kita nak menyambut Ramadan tahun ni? Barangkali dah ramai tok-tok guru alim ulama sebut macam mana persediaan nak sambut Ramadan tahun ni. Persediaan kita bagaimana tuan-tuan? Sebab itu Allah Ta'ala menjadikan 2 bulan sebelum Ramadan, Rajab dan juga Sya'ban, sebagai satu lapangan latihan untuk kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Rajab lah kita nak latih diri kita beribadah kepada Allah Ta'ala, dan juga bulan Sya'ban. Dalam bulan Rajab, tuan-tuan perempuan yang dikasihi rahmati oleh Allah Ta'ala, perbanyakkan Al-Quran. Dalam bulan Sya'ban ni lah, kita dah bulan Sya'ban dah, tak guna dah cakap bulan Rajab, habis dah, masa dah berlalu. Tak guna kita nak ungkit benda yang dah lepas. Jadi tuan-tuan perempuan kasih rahmati oleh Allah Ta'ala, di dalam bulan Rajab dan juga Sya'ban lah kita latih diri kita baca Quran, supaya bila masuk dalam bulan Ramadan, bila Tok Imam baca panjang sikit, kita rasa nikmat. Alhamdulillah, kita tak mengeluh, alamak imam baca panjang pula, silap masjid, tersilap surau aku malam ni, terpilih masjid yang panjang bacaan. Allah, bila nak habis ni, baru 2 rakaat, duk tengok jam lah. Bagi salamnya tengok jam, Allah, biasa 10 minit habis dah 8 rakaat, ni baru masuk 2:10. Sebab apa? Sebab tidak ada latihan pada bulan Rajab, tidak ada latihan pada bulan Sya'ban. Quran kita sikit. Jadi bila masuk bulan Ramadan, dia tak boleh nak pi. Tuan-tuan puan-puan yang kasih rahmati oleh Allah Ta'ala,
Kita ni kalau nak berjalan jauh, kita siap kelengkapan itu dengan cukup dan sebaiknya. Contohnya kita nak pergi musafir. Kereta yang kita nak guna tu, kereta tu kena servis. Tengok tayar, ada bunga ke tak? Angin cukup ke tak? Minyak enjin bocor ke tak? Cukup ke tak? Aircon sejuk ke tak? Kita cek dulu. Macam itulah juga kita nak masuk dalam bulan Ramadan. Tak apa kalau saya cakap ni nak masuk Ramadan ni, tak ada tajuk. Dan saya tak ada kitab. Saya bawa lah kitab. Tak ada tajuk dan tak ada kitab. Cakap hak mana main lah. Boleh kau noh? Tara mengisi sebelum pukul 11. Harap-harap saya tak mencuri masa. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang kasih rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, persediaan kita untuk berjalan jauh tu. Jadi para alim ulama kita menggambarkan Ramadan merupakan highway lebuh raya bagi ibadah. Lebuh raya ibadah. Yang mana highway-nya dibuka luas tanpa had laju. Kita diberi satu kenderaan yang cukup laju, tetapi kita bawa slow. Tak kena. Baik jalan kampung saja. Tak payah naik highway. Tol pun tak ada. Tak payah bayar tol. Tak payah pakai touch and go ataupun smart tag. Jalan terus sampai habis Ramadan. Jadi macam mana persediaan kita? Supaya kita tak terkejut bila masuk dalam bulan Ramadan. Dalam Rejab dan juga Sya'ban, kita perbanyakkan sembahyang sunat. Supaya masuk Ramadan, kita tak memilih masjid ataupun mana-mana tempat, tak mana hak sembahyang 8. Sebab tak biasa. Walaupun para ulama berselisih pendapat, sembahyang tarawih 8 rakaat, 20 rakaat. Tak ada masalah, 8 pun betul, 20 pun betul. Yang tak betul tak sembahyang. Hak tu je. Kan? Kualiti 8 dengan 20. Ikut dia lah. Kalau orang yang berfikiran waras, 8 dengan 20 mana banyak? 20 banyak. Siapa buat 8, dapatlah habuan 8. Siapa yang buat 20, dapatlah habuan 20. Jangan duk bergaduh. Apa buat 8, hak 8 pula, apa buat 20 tak ikut sunnah. Tak payah. Aku semayang, hang semayang. Jangan tuan-tuan. Kita ni dah mengaji saban minggu, saban bulan, saban tahun. Kita duk mengaji, tapi kadang-kadang benda-benda kecil kita duk mengata sama-sama kita. Tak payah. Janji kita buat. Ikhlas serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam bulan Rejab, bulan Sya'ban, kita perbanyakkan sedekah. Kita banyakkan wakaf dan sebagainya, agar bila masuk bulan Ramadan, kita ni tak lokek. Kita ni tak berkira nak bersedekah. Allahu akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Saya terdengar satu ceramah yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad Dasuki. Dia ceramah di Sungai Petani, tuan-tuan. Ada seorang dermawan, kaya, tetapi low profile. Biasa saja. Peristiwa ni berlaku bulan 4, tengah bulan 4. Tengah bulan 4. Baru ni 2014. Masya Allah, tabarakallah. Datang orang kaya ni, Tu Imam, saya ni nak derma sikit untuk pembangunan masjid. Tapi tak payahlah sebut nama saya. Saya nak derma sikit. Tu Imam tu kata, Allahumma salli ala Muhammad. Tuan nak bagi berapa? Adalah sikit. Dia panggil lawyer dia mai. Lawyer dia mai bawa cek, tulis cek, serah kat Tu Imam. Tu Imam tengok, terbuka biji mata. 30 juta. Kalau 30 juta sampai dekat Darul Hadis ni, sebulan dah siap. Kerja siang malam 24 jam, 3 bulan siap semua. Ada lagi manusia di akhir zaman yang masih sifatnya pemurah, sebegitu rupa seperti mana pemurahnya para sahabat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tuan-tuan. Ada, Masya Allah, tabarakallah. Kita kalau ada, seronok tuan-tuan. Tapi kita ada, kita berkira. Sebab apa tuan-tuan? Sebab iman. Kita iman ni tak sama. Yang dia boleh tulis 30 juta tu, Allah, iman dia tak tahu.
Saya pun tak kerti nak baca. Banyak mana orang kampung, saya abang belah Kuala Nerang, banyak mana Ustaz 30 juta mana nak tahu. Geno duk kira sekerap ya. Mana nak tahu 30 juta banyak mana. Dia bagi cek skeping ya. Bukan cek spring tuan-tuan. Ada duit. Masya-Allah tabarak. 30 juta. Masjid tu naik cepat dan penuh dengan program. Masya-Allah. Pahala 30 juta ni tuan-tuan makan tak habis duduk dalam kubur. Dia yakin dengan 30 juta dia bagi nanti Tuhan balas balik bilion mat kat dia. Samalah juga dengan seorang sahabat saya. Duduk kerja di IPK Al-Ustaz. Allahumma salli ala Muhammad. Sewaktu mana jaulah ilmiah Syekh Tariq Muhammad Sardar yang datang di Darul Hadis ni selama 6 hari kita berkampung daurah hadis. Saya jumpa dia, Datuk. Saya panggil dia Datuk, dia tak Datuk lagi tapi saya panggil dia Datuk. Ustaz dia tu. Datuk nak minta sikit sumbangan Datuk kalau boleh sponsor penginapan Syekh Tariq sepanjang di negeri Kedah ni. Dia kata insya-Allah Ustaz boleh. Nak berapa? Dia sign cek kat saya RM4,000 untuk Darul Hadis dan saya bawa dia sendiri serah kepada Syekh Zainul Asri di pejabat Darul Hadis. RM4,000 tuan-tuan. Untuk penginapan 6 hari di Holiday Villa. Allahumma salli ala Muhammad. Serah-serah cek, turun daripada pejabat. Orang telefon, duduk dalam kereta, dia habaq kat saya, Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah Ustaz. Ada orang nak beli tanah saya dekat Pokok Senar, harga RM200,000. Ni orang yang iman dia yakin, dia bagi banyak ni nanti Tuhan balas. Dia kata, saya seronok buat kerja kebajikan ni. Sebab saya bagi sikit, Tuhan balas tu banyak. Siapa tak mau? Kita bagi RM10, Tuhan balas nanti RM100. Boleh jadi ganda lagi RM1,000. Boleh tuan-tuan. Berdasarkan keyakinan kita. Ni, nak masuk bulan Ramadan, Rejab dan juga Sya'ban lah medan latihan kita untuk bersedekah. Kalau kita berat nak bersedekah dalam bulan Rejab dan juga Sya'ban, masuk Ramadan, dia berkira juga. Dia mesti berkira juga. Walaupun syaitan tak ada. Yang ada tu nafsu. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi rahmati oleh Allah Ta'ala, dalam bulan Rejab, dalam bulan Sya'ban ni lah, kita kerap ke masjid. Kita cuba penuhi 5 waktu berjamaah. Supaya bila masuk bulan Ramadan, masjid, surau tak terkejut tengok kita. Sebab apa terkejut? Bulan lain tak ada, tengok bulan Ramadan ada. Main mana? Tu imam, tu Bilal memang terkejut dah. Masjid pun boleh terkejut. Surau pun boleh terkejut. Sebab tak pernah nampak bulan-bulan lain. Dalam bulan Rejab, dalam bulan Sya'ban, inilah kita mencari peluang-peluang majlis-majlis ilmu yang ada. Supaya bila masuk bulan Ramadan, sikap kita tu, amalan kita boleh diteruskan dengan baik. Kita tak terkejut di tengah-tengah sembahyang tarawih ada tazkirah. Kita pun tak kalut nak buat surat layang. Apa surat layang kata imam, kami tak suka lah ada tazkirah. Tengah-tengah sembahyang tarawih ni ada tazkirah. Sebab apa? Dalam bulan-bulan sebelum tu dia tak pernah mencari majlis-majlis ilmu. Tak tazkirah tu pula duduk cakap, duduk kena atas kepala dia, menanah telinga dengar. Lain kali semayang 2 rakaat 4 rakaat balik, tak semayang terus. Yalah, hak jenis orang yang jenis Allahumma salli ala Muhammad, yang biasa-biasa ni, yang biasa-biasa, yang duit banyak-banyak ni, bulan Ramadan lah nak nampak dekat masjid. Bulan Ramadan lah mereka nak pergi surau. Di awal Ramadan, 10 yang pertama. Tengah tu tak ada lah. Ujung lagi lah tak ada. Tinggal Tok Imam, Tok Siak, Tok Bilal, Tok Mudim. Habis. Budak-budak pun tak berapa lah. Budak-budak tunggu duk main more lah. 8 hilang, tunggu more main balik. Tu zaman saya lah. Kan? 8 hilang. Main cucuh merayam semua lu kat batas ban tu. Duk habis ya. Mai pula more cecah peti. Macam tu lah. Sama lah dulu lah macam tu lah. Tak tahu lah budak-budak lah ni naik motor. Kalau duduk belah kampung. Kan?
Zaman ke depan lagi barangkali mereka meronda naik kereta. Zaman saya jalan kaki naik geret habis tak ada. Lah ni naik motor. Mak ayah pun tak kisah, naik lah, jangan jatuh sungai sudah. Jangan belah orang sudah. Jadi tuan-tuan puan-puan yang kasih rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana persiapan kita untuk masuk dalam bulan Ramadan kali ini? Jadi saya mengajak saya sendiri dan juga tuan-tuan puan-puan yang kasih rahmati oleh Allah taala, kita menjadikan saki-baki Syaban yang ada ini untuk kita membuat latihan. Latih tubi kita dalam ibadah untuk kita menyambut Ramadan yang akan datang. Bila datang saja nampak anak bulan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam akan berkata dalam hadisnya, hilalun khairun wa rusydun. Tu anak bulan yang membawa kebaikan dan juga petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Hilalun khairun wa rusydun. Kebaikan bulan Ramadan ni bawa 1001 jenis kebaikan. Wa rusydun, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bulan Ramadan ni kalau dia tak baik dah bulan lain. Payah nak baik tuan-tuan. Ramai mana bulan masuk bulan Ramadan dia berpuasa tak semayang. Dia berpuasa tak tutup aurat. Dia berpuasa lagi apa ai? Duk mengata kat orang, fitnah sana, fitnah sini. Puasa tu tak semestinya puasa dia itu puasanya diterima. Nabi kita sebut di dalam sebuah hadis, kam min shaimin, betapa ramainya orang yang berpuasa, laisa min siyamihi illa al-ju'a wal 'atash, kecuali puasa dia tu hanya dapat lapar dan juga dahaga. Hak lain tak ada. Takut tuan-tuan, kita puasa dalam teruk tak makan, tak boleh nak minum, lembek. Pukul 5, pukul 6 tu nampak segar sikit. Kan, duk dengar muzik macam nak buka puasa tu. Buka radio, buka TV, tengok apa, zon 1, zon 2 buka puasa, pukul apa, nak rasa seronok sikit. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang kasih rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita tingkatkan latihan kita, latihan ibadah kita dalam tujuan untuk kita menyambut Ramadan yang bakal tiba 21 hari. Pejam celik Ramadan tuan-tuan. Sat saja. Jadi di dalam hadis yang lain diriwayatkan daripada Abu Hurairah, apabila masuk saja bulan Ramadan, Nabi kita akan bersabda, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarakun iftaradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannati wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi asyayatin fihi lailatun khairun min alfi syahrin man hurima khairahu qad hurima. Bila masuk saja bulan Ramadan, tadi bila nampak anak bulan, Nabi kita kata hilalun khairun wa rusydun. Bila masuk saja bulan Ramadan, Nabi kita akan kata qad ja'akum Ramadan, telah datang kepada kamu bulan Ramadan. Syahrun mubarakun, satu bulan yang cukup diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Dalam bulan Ramadan Allah Ta'ala fardukan kepada kita untuk berpuasa. Untuk berpuasa. Tuftahu fihi abwabul jannah. Dalam bulan Ramadan tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi rahmati oleh Allah Ta'ala, semua pintu syurga dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dan dalam bulan Ramadan jugalah semua pintu api neraka ditutup. Tutup semua. Wa tughallu fihi asyayatin. Semua syaitan ditangkap dan diikat. Syaitan semua ditangkap dan juga diikat. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Ini yang paling kita duk cari. Dalam bulan Ramadan ada satu malam, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, lailatun khairun min alfi syahr, satu bulan yang mana lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairahu, siapa-siapa yang tak nak kebaikan di dalamnya, tak mau,
Tak kisah pun dengan Lailatul Qadar ni, tak kisah pun. Ikut hampa lah, aku cukup lah tera ni. Jadi lah, qad hurima, Nabi kita SAW, maka diharamkan kebaikan tersebut kepada dia. Sebab itu tuan-tuan, masuk Ramadan, dalam Ramadan tak cuba nak pulihkan diri, selepas Ramadan barangkali dia jadi macam tu juga, ataupun dia akan lebih teruk. Jadi kita tak heran, bulan Ramadan ramai lagi orang yang tak berpuasa. Dalam bulan Ramadan ramai lagi orang yang mencuri dan sebagainya. Biasa. Tu Ustaz, dalam hadis kata syaitan diikat. Benar. Syaitan memang diikat. Tetapi nafsu kita tu masih ada. Nafsu kita masih ada. Sebab itu tuan-tuan puan-puan dikasihi rahmati oleh Allah Ta'ala, kita kena minta bantuan daripada Allah Ta'ala supaya kita ni jauh daripada gangguan, godaan syaitan. Hatta di dalam bulan Ramadan. Hatta di dalam bulan Ramadan kita dianjurkan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, kau jauhlah kami daripada syaitan yang direjam. Di antara amalan yang tuan-tuan puan-puan boleh beramal, yang kita boleh beramal sendiri untuk mendapat lindungan Allah Ta'ala daripada gangguan syaitan. Disebut di dalam hadis Bukhari dan juga hadis Muslim, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mul wa lahul ham yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang selalu kita baca lepas sembahyang tu. Tentu ingat tak? Yang kita selalu lepas baca sembahyang tu. Biasanya Tok Imam baca 10 kali lepas subuh kan. Dengan lepas subuh, lepas maghrib, biasanya Tok Imam baca 10 kali. Hak tu tak apalah dengan Tok Imam. Lepas baca doa orang balik, duduk sat, jangan bangkit lagi. Tuan-tuan baca 100 kali. Siapa-siapa yang baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mul wa lahul ham yuhyi wa yumis wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali, Nabi kita SAW bersabda, ditulis padanya 100 kebajikan, dipadam padanya 100 kejahatan, dan dia itu berada fi hifzin, dia itu berada di dalam jagaan Allah Ta'ala daripada godaan syaitan. Ni, kita nak ada satu perisai pada tubuh badan kita ni yang kuasai, yang duk jaga, duk lindung kita ni daripada diganggu oleh syaitan. Berbaloi tuan-tuan. Berbaloi sangat-sangat kalau kita amalkan. Ini hadis sahih. Hadis sahih tuan-tuan. Bukannya hadis biasa-biasa. Ini hadis sahih daripada Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi tuan-tuan puan-puan yang kasih rahmati oleh Allah Ta'ala, kalau kita tak yakin lagi, tak tahu. Kita ni biasalah. Apa yang Nabi kata, kita tak berapa nak yakin. Apa yang Allah Ta'ala janjikan, kita tak berapa nak yakin. Sebab tu masih lagi timbul hukum syariat Islam ni tak adil, zalim. Sebab apa? Sebab tak yakin. Sebab tidak yakin, tidak ada keyakinan. Sebagaimana berlaku pada zaman Nabi kita SAW di dalam bulan Rajab yang telah kita lalui, iaitu peristiwa Isra' dan juga Mi'raj. Nabi kita turun daripada peristiwa Isra' Mi'raj, duduk di rumah Ummu Hani. Duduk depan rumah Ummu Hani tu termenung. Datang Abu Jahal. Muhammad, tu awak yang duduk termenung jauh sangat tu, ada benda baru ke? Kata Abu Jahal. Nabi kita tengok Abu Jahal. Nabi kita kata, ada benda baru. Abu Jahal clear. Apa dia? Cerita mai kat aku. Nabi kita kata, semalam aku di Isra' dan semalam aku di Mi'raj. Abu Jahal tak faham. Peristiwa Isra' dan juga Mi'raj, tuan-tuan perempuan dikasihi rahmati oleh Allah Ta'ala, satu peristiwa mukjizat yang menguji keimanan umat Islam. Mukjizat, hadiah daripada Allah Ta'ala kepada kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Nabi kita, dan tidak pernah diberi kepada Nabi-Nabi sebelum tu. Tak ada lagi Nabi yang Allah Ta'ala jumpa di Sidratul Muntaha.
Tak ada. Nabi Allah Musa alaihi salam yang dikenali dengan kalamullah, dia hanya bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tur Sina. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dijemput khas, khusus layanan VVIP yang diiringi oleh malaikat Jibril alaihi salam, gurunya, daripada minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, daripada Masjidil Haram Mekah kepada Masjidil Aqsa Baitul Maqdis Palestin. Jaraknya lebih kurang 1,500 meter. Dan barangkali tuan-tuan puan-puan yang dikasihi rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala selalu dah dengar tentang cerita peristiwa Isra dan juga Mi'raj. Selalu dah. Bila sebut itu, Nabi kita cerita Isra aku dijalankan daripada Masjidil Haram Masjidil Aqsa. Mi'raj daripada Masjidil Aqsa aku dinaikkan ke langit berjumpa dengan Allah Ta'ala, langit ke-7. Kemudian langkah naik ke atas Sidratul Muntaha, langkah lagi satu langit Arash, langkah lagi langit yang ke-10 Jannatul Ma'wa. Ya Allah, jumpa Allah Ta'ala. Bagaimana jumpa tu kita bukan perbincangan kita. Ada para alim ulama berselisih pendapat, ulama salaf, jumpa tu macam mana? Wallahu ta'ala a'lam. Yang penting kita yakin Nabi kita bertemu dengan Allah Ta'ala. Sudah, cukup setakat tu. Kalau kita ukur pakai akal perjalanan Mekah Palestin zaman Rasulullah SAW yang menggunakan kenderaan kuda dan juga unta adalah mustahil. Nak naik atas lagi-lagilah mustahil. Kan? Perjalanan biasa makan masa 30 ke 40 hari. Pergi sahaja. Balik pula 30-40 hari. Tiba-tiba Nabi kita habaq dekat Abu Jahal. Pi tu. Abu Jahal tanya, Muhammad hampi bila? Aku pi semalam. Balik bila? Pagi tadi. Hang tunggu sat Muhammad. Hang tunggu sat. Aku pergi panggil orang. Dengar. Ni berita sensasi TV20. Pecah. Orang kata surat abang. Front page. Muka depan sekali. Masya Allah, tabarakallah. Ni Abu Jahal, orang yang sentiasa ada niat jahat. Allahumma salli ala Muhammad. Nak cerita Isra memang tak dan. Nak cerita Mi'raj lagilah tak dan. Dia kalau pi naik tak turun. Allahu Akbar. Jadi Abu Jahal bawa berita ni pergi jumpa Abu Bakar. Kuliah subuh pagi tu yang pertama Rasulullah sampaikan kepada Abu Jahal. Turun daripada Isra' Mi'raj tu, kuliah subuh yang pertama kepada Abu Jahal. Kuliah subuh kepada orang yang lawan Islam. Di sini nak ajak kepada kita tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi rahmati oleh Allah Ta'ala. Siapa sahaja mad'u di depan kita, wajib kita sampaikan Islam. Benda yang benar kita kena sampaikan. Kenapa Rasulullah SAW turun-turun saja pergi jumpa Abu Bakar? Cerita kepada Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa tak pergi jumpa Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? Sebab apa? Kuliah subuh mula-mula tu pada Abu Jahal. Jumpa Abu Bakar. Ketuk pintu Abu Bakar. Abu Bakar, ni ada cerita panas. Berita baru ni, kawan hang Muhammad. Dia habaq kat aku tak sat ni. Dia di Isra', dia di Mi'raj. Abu Bakar tanya, mendatang apa Isra', mendatang apa Mi'raj? Dia pun cerita. Sebiji Abu Jahal cerita. Walaupun dia musuh, dia tak cut. Dia tak potong-potong. Ikhlas punya cerita. Habaq tu lah kali soalan Abu Jahal kepada Abu Bakar. Abu Bakar, hang percaya ke tak? Tu soalan dah. Kamu percaya ataupun tidak Abu Bakar? Abu Bakar tanya, siapa habaq hang? Muhammad. Muhammad cakap, ya. Kalau Muhammad yang cakap, aku percaya. Ada pun lagi jauh daripada tu, aku percaya. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benarlah apa yang diucapkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun keluar daripada mulutmu Abu Jahal. Tu kita nak cipta iman kita tu. Ni, iman hati kita ni dia kena didik sampai tahap tu keimanan. Iman Abu Bakar As-Siddiq layaklah digelar dengan As-Siddiq. Benar segala-galanya. Jadi bila cerita di depan masyarakat Mekah, Allahumma salli ala Muhammad, terbahagi kepada tiga golongan.
Golongan yang pertama orang Islam yang istiqamah di dalam Islam. Mereka berkata, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami percaya dengan ceritamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami percaya. Satu golongan lagi, golongan Abu Jahal. Buh pilah benda baik tak mana, bagi bukti yang jelas, yang nyata, tetap tak percaya, tak beriman juga. Ada seorang cerdik pandai daripada pembesar Mekah, tanya Muhammad, kalau betul lah hampir Masjidil Aqsa, berapa tiang ada? Masjidil Aqsa ada berapa tiang? Ada berapa pintu? Ada berapa tingkap? Kalau betul-betul hampir, sebab aku bersabi. Nabi kita SAW bila terima soalan tu tuan-tuan, peringkat awal tak boleh jawab. Tak boleh jawab. Nabi kita termenua, habis jam. Nabi kita SAW diberhentikan di Masjidil Aqsa, bukannya suruh pergi masuk bilang tiang. Bukannya suruh pergi bilang tingkap, bilang pintu, dah. Nabi kita pergi Masjidil Aqsa tu jadi imam. Jibril kata, silakan Muhammad jadi imam. Di belakang Nabi kita SAW yang menjadi makmumnya ialah para Nabi, 124,000 orang. Para Nabi memberi pengiktirafan kepada Nabi akhir zaman. Bukannya suruh pergi bilang tiang. Nabi kita SAW bukannya tukang rumah. Kita ni haduk main mengaji sendiri. Lama mana dah duk masuk mengaji sini? Cuba saya tanya tuan-tuan, berapa tiang ada dalam ni? Kita pun tak kira. Kecuali lah dia tu tukang buat rumah. Orang tukang buat rumah ni bila dia masuk, dia tengok apa? Dia tengok tingkap buat macam mana, pintu macam mana, tiang macam mana. Dia tengok, tu kalau tukang rumah. Tapi dengan mukjizat Nabi kita SAW, Allah Ta'ala jelmakan Masjidil Aqsa di depan Nabi. Fajulliyali, disebut dalam hadis, fajulliyali Al-Aqsa. Dihadapkan di depan aku tu, Allah Ta'ala wifi 3G, 4G main depan Nabi. Tuan-tuan perempuan faham tak 4G? Kita Kedah ni tak ada lagi 4G. Belah KL tu ada dah 4G. 4G ni lagi laju daripada 3G. Kita duk pakai lah ni 3G lah, internet lah ni 4G. Allah Ta'ala wifi kan kita main depan tu, naik Masjidil Aqsa, tengok LCD duduk depan TV. Berapa inci saya tak tahulah, wallahu ta'ala alam. Tengok sebiji Masjidil Aqsa, bilang. Tanya apa tiang berapa? Bilang. Tiang banyak ni, tingkap banyak ni, pintu banyak ni. Boleh jawab. Dia pun kata, kafir Quraisy ni pun kata, betul Muhammad, betul. Betul, habis Tuhan tak percaya? Tak percaya juga. Tak percaya juga. Di dalam perjalanan balik, Nabi kita singgah minum kumpulan saudagar yang nak halau balik ke Mekah. Nabi kita minum, Nabi kita habaq, saat lagi hampa tunggu ada satu kumpulan dagangan akan balik. Di unta tu ada tompok putih. Balik main rombongan tu. Mereka pun tengok, betul balik. Tak percaya juga, tak beriman juga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia golongan kedua. Mai pilah bawa, mai pilah bukti apa pun, hukum tetap zalim. Hukuman Islam tetap zalim, tidak adil. Hang bawa mai pi. Depa tahu tak kebenaran? Tahu. Tahu tak keadilan? Tahu, tapi tak mau, tak boleh terima. Hidayah tak ada tuan-tuan, hidayah. Ni cerita hidayah. Kalau kita selak balik sebelum peristiwa Isra' dan juga Mi'raj, zaman ketika itu ialah tahun kesedihan, amul huzni Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tahun kesedihan bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang kehilangan dua orang yang paling dia sayang. Yang pertama Abu Talib, dan yang kedua isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, Khadijah binti Khuwailid. Pukul 11 dah. Tuan-tuan nak berhenti kan? Nak tarik break ke? Tak free gear? Allahumma salli ala Muhammad. Abu Talib, seorang insan yang Nabi kita sayang, tapi sayang dia tidak memeluk Islam.
Abu Talib inilah yang bela Nabi kita sallallahu alaihi wasallam daripada kecil sampai besar. Abu Talib inilah yang membawa pinangan meminang Khadijah binti Khuwailid. Abu Talib inilah yang memberi perlindungan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika mana kufar Mekah mengancam nak bunuh, nak buat apa-apa dekat Nabi dan juga orang Islam. Abu Talib ni, orang panggil kuasa veto dia ni, menjadi penghalang kepada mereka-mereka yang kafir Mekah nak bunuh Nabi kita, nak ancam Nabi kita, nak sakiti Nabi kita. Sebab ada Abu Talib. Di akhir hayat Abu Talib, Nabi kita mai jumpa Abu Talib. Wahai pak cikgu, pak menakan, pak cik lah kan, pak cik, ucaplah la ilaha illallah wa anni Muhammadun Rasulullah. Wa anni Muhammadan Rasulullah. Pak cik, ucaplah la ilaha illallah, aku ni Muhammad pesuruh Allah. Abu Talib geling kepala, tuan-tuan, geling kepala. Muhammad, aku tahu yang hang bawa ni betul Muhammad. Islam ni betul. Yang hang bawa ni semuanya betul. Tapi Abu Talib kata, biarlah aku mati dalam keadaan begini. Terduduk Nabi kita, tuan-tuan. Seorang manusia yang dia kasih, dia sayang, yang beri perlindungan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika susah. Tiba-tiba kata macam tu, pak cik, hang ucaplah la ilaha illallah. Lepas ni selamatlah. Mati itu selamat. Kita pun tahu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kata, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa-siapa yang ucap la ilaha illallah akhir hayatnya masuk syurga. Nabi kita berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala tolong pakcik dia ni, Abu Talib. Berdoa sungguh. Lah kali turun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Hei Muhammad, wahai Muhammad, kamu tidak ada kuasa untuk memberi hidayah kepada orang yang kamu kasih. Tetapi Allah Ta'ala sajalah yang boleh memberi hidayah kepada sesiapa saja yang dia nak. Kepada orang miskin, orang susah, orang senang dan sebagainya, Allah Ta'ala. Hidayah itu milik Allah. Kita ni tuan-tuan belum tentu lagi nak akhir hayat kita dengan la ilaha illallah. Siapa boleh mengaku saya ni insya-Allah la ilaha illallah angkat tangan? Belum tentu tuan-tuan. Hidayah milik Allah. Jangan kita main-main dengan hidayah. Jagalah hidayah. Polishlah hidayah. Gilap hidayah iman takwa. Jangan terlepas. Takut Allah Ta'ala tarik nyawa kita. Waktu itu kita bukan duduk di atas landasan hidayah. Takut tuan-tuan. Kena rasa takut sedia. Takut. Mati ni bukan tahu bila. Kalau tahu senang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Din selamat. Selamat. Sihat. Alhamdulillah. Berapa hari nak mati? 4 hari lagi. Kalau tahu tak apa. Senang buat persiapan. Ni tak tahu. Kan? Tak tahu. Kita tak tahu. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang kasih rahmati oleh Allah Ta'ala, golongan yang ketiga ni orang Islam. Asalnya Islam, lepas tu keluar Islam. Muhammad, wahai Muhammad, sebelum ni kami terima Islam dan kami percaya dengan apa yang kau bawa Muhammad. Tapi hari ini dengan cerita kamu Muhammad, tak percaya. Kami keluar daripada Islam. Nabi kita SAW kata, habis tu nak buat macam mana? Kamu nak macam mana? Nabi kita SAW tanya. Mereka berkata, kami boleh masuk balik dalam Islam dengan syarat 2 benda. Yang pertama, Muhammad, ham diri. Nabi kita SAW berdiri. Muhammad, angkat kaki kanan. Nabi kita angkat kaki kanan. Muhammad, permintaan kedua, angkat kaki kiri. Kaki kiri pula. Kanan dah angkat kaki kiri pula. Nabi kita SAW kata, mana boleh, jatuh lah. Mana boleh, tuan-tuan boleh. Siapa boleh cuba buat tengok. Kalau duduk atas kursi angkat, tak cik. Tu tak cik. Ni berdiri, angkat kaki kanan, angkat kaki kiri. Tak boleh. Nabi kita jawab secara ikhlas, tak boleh. Mereka kata, Muhammad, tara kami suruh ni pun hang tak boleh buat. Ni hang duk cerita duk naik atas langit.
Mana kami nak percaya? Nabi kita pun geleng kepala. Payah macam ni. Lah ni macam ni lah. Hampa pergi jumpa Saidina Umar. Pergi jumpa Saidina Umar, minta penjelasan daripada Saidina Umar. Saidina Umar tak dengar cerita Isra' Mi'raj lagi. Ketuk pintu Saidina Umar. Umar keluar masa. Kami mai ni Nabi suruh. Mai suruh tanya kamu Umar, cerita dekat kami tentang Isra' dan juga Mi'raj. Dan Umar tanya, Isra' tu apa? Mi'raj tu apa? Dia pun cerita pula, cerita. Habis tu hangpa nak suruh aku terang apa? Kami tak berapa yakin, kami tak percaya dengan Nabi cerita. Lepas tu nak suruh aku buat apa? Hang terang kat kami, bagi kami percaya. Bagi kami yakin. Umar kata tunggu saat. Masuk dalam, ambil pedang, keluar mai, cerah kepala dia bawah tu. Sahabat yang berbaki kata, Umar tunggu saat. Nabi suruh mai, suruh hang cerita dekat depa ni tentang Isra' dan juga Mi'raj. Jelaskan tentang Isra' dan juga Mi'raj, bukan suruh pancung. Syekh Umar kata ni duk tengah berjelas lah ni. Sahabat kata, ya Umar, perjelas, cakap, bagi penjelasan. Lah, Umar kata, wahai sahabatku, Nabi SAW cerita sendiri, hampa tak percaya. Hampa nak suruh Umar yang cerita. Aku terang ni reti ya. Ceramah mana reti. Inilah cara. Tak yakin dengan Nabi kita, apa hukumnya tuan-tuan? Murtad hukum dah pancung. Mati. Kita Islam akhir zaman, Islam tanpa Umar. Orang berani. Kan? Kita Islam akhir zaman ni, Islam tanpa Umar. Kalaulah ada Umar Al-Khattab, habis cerah kepala. Cerah tuan-tuan. Penuh boleh kutip kot Putrajaya. Cerah. Kita Islam tanpa Umar. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni, mengasihi, merahmati pimpinan-pimpinan kita. Memberi pintu taubat, buka pintu taufik dan juga hidayah, supaya mereka dapat melihat tentang kebenaran Islam itu sendiri. Nampak dah. Nampak kebenaran dan juga terima. Dan laksanakan, insya-Allah. Benda tak mustahil, hidayah milik Allah. Kita pakat-pakat minta lah tuan-tuan. Bulan Syaban ni nak masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati dan merahmati kita. InsyaAllah saya rasa setakat itu sahajalah. Jika ada kelapangan masa lagi, kita akan berjumpa di lain hari insya-Allah. Silap saya, kekurangan saya minta maaf banyak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati majlis kita pada pagi ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشائخنا ومعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا عليم علمنا من علمك كما ترضى عنا. اللهم يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.